Alhamdulillah. Salam 15 Ramadan. Alhamdulillah. Ni kita ada menu hari ni ayam masak merah. Ui, Allahu Akbar. Di depan sana dia orang baca Yasin, insya-Allah. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Okey, baik, syukur pada Allah Taala. Ni kita nak buat persiapan anak-anak di hadapan kita tengah buat baca Yasin. Ni salam Ramadan ke-15. Alhamdulillah. Ni menu kita ada gulai daging, ada ayam, ada nasi biasa. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Seronok anak-anak ni kalau tengok ni. Ni ada nyok lah ni. Orang Kedah panggil nyok. Ni puding kelapa. Agak-agak kelapa ke puding. Alhamdulillah. Buah tembikai, ada popiah, sirap, popiah pedas ni. Alhamdulillah. Ada kurma, 2 kurma. Allahu Akbar. Terima kasih banyak atas usaha sudi berkongsi rezeki dengan Yati Asnaf sini. Hari ni ayak balang kasih sayang. Apa dia? Oi, ayak laici, lemon, nata di koko. Allahu Akbar. Terima kasih banyak. Ni keadaan suasana yang dah di packing dah. Syukur pada Allah Taala tu dia. Tersusun dia. Di sana anak-anak tengah buat bacaan Yasin, tahlil doa hajat. Nanti depa dah habis, ada orang akan buka kat sinilah. Alhamdulillah ni tengok tersusun. Buka satu. Nak tengok. Buka yang ni. Faisal. Kita tengok satu portion macam mana. Dah tersusun dah. Nasi ada, kari daging, ada ayam, ada kuih, ada buah, semua lengkap di sini. Terima kasih banyak sekali lagi atas usaha sudi berkongsi rezeki dengan Yati Asnaf sini. Salam 15 Ramadan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.